Pernah tak kita tengok orang berebut-rebut di Kaabah? Sampai tolak orang tua, langgar jemaah lain semata-mata nak cium Hajarul Aswad. Ramai tak tahu hukum cium Hajarul Aswad ni bukan wajib. Kalau mampu, tak bahaya, selamat, boleh teruskan. Tapi kalau sampai tolak orang, langgar orang, baik tak payah. Nabi SAW tak ajar kita buat ibadah sambil sakiti orang. Tak boleh cium, sentuh pun boleh. Tak boleh sentuh, lambai sambil ucap Allahu Akbar pun insya-Allah dapat pahala sunnah. Tahu tak apa Saidina Umar sebut sewaktu beliau mencium Hajarul Aswad di Kaabah? Saidina Umar kata, "Wahai Hajarul Aswad, aku tahu engkau hanyalah batu. Engkau tak boleh bagi mudarat, tak boleh bagi manfaat. Kalau bukan sebab aku tengok Nabi cium kau, aku takkan cium pun." Ingat, cium Hajarul Aswad itu sunnah, tapi jaga maruah dan akhlak itu lebih wajib.